Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juzuk sah halaman 47. Rumah Nabi Ibrahim Pudra. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juzuk sah halaman 47. Rumah Nabi Ibrahim Pudra. Yang fourth, Siti Sarah. Yang kedua, Siti Hajar. Yang kelihatan, Siti Kantura binti Yaktan. Yang keempat, Siti Hajun binti Amin. Yang lahir pun anak yang entah lahir pun, yang lahir pun anak Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail bak rumah kedua, iaitu Siti Hajar. Ina lahir pun Nabiullah Ismail. Lepas lahir Nabi Ismail, mengandung Siti Sarah. Lahir anak Nabi Ismail yang kedua, yaitu Nabiullah Ishak. Adi bak rumah kedua lahir anak Nabi Ismail, yaitu bak Siti Hajar. Bak rumah yang pertama Siti Sarah, lahir anak Nabi Ishak. Bak rumah kedua, bak Siti Kantura binti Yaktan. Nepegang dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah nanu ke Namdro. Malum nah naga apa Namdronya? Yang tinggal dua dro ya. Zamran dengan Yakshad. Bak rumah Siti Kantura. Dari rumah kedua Siti Hajun binti Amin, lahirnya di Namdro. Lu Nabi apa itu Namdronya? Yang tinggal dua dro, yaitu Lutan dan Nafis. Nafis anak Nabi Ibrahim bak rumah Lutan anak Nabi Ibrahim bak rumah Pudro, semua yang disebut di sini. Memang dalam kitab lain kadang lebih. Mungkin saja yang disebut dalam kitab yang Pudro, rumah Nabi Ibrahim. Pudro, rumah Nabi Ibrahim. Wate